Assalamualaikum. Ada soalan berkenaan dengan wear and tear rumah. Kalau sekiranya kita sewa rumah, kemudian aircon rosak ataupun kipas rosak, so siapakah yang patut membayarnya? Okey, kalau sekiranya ia melibatkan wear and tear, macam contohnya maintenance rumah, maintenance untuk aircon tersebut. Katakan aircon tak sejuk dan lepas tu kena buat maintenance untuk buat servis, maka yang perlu membayar ataupun panggil servis ialah orang yang menyewa tersebut. Owner tak perlu bayar. Tapi katakan kalau sekiranya fixture tu maksudnya contohnya dia punya lampu, dia punya kipas, dia punya aircon rosak, kompresor dia dah rosak, maka bukan penyewa yang patut bayar. Yang patut bayar ialah pembeli rumah, pemilik rumah tersebut. Jadi pemilik rumah tak boleh cakap dengan penyewa, oh itu wear and tear jadi dia kena bayar. Tidak. Apa saja yang berkaitan dengan fixture memang pembeli ataupun orang yang landlord kena bayar.